Hello, Assalamualaikum dan selamat pagi. Salam Jumaat semua. Okay, so forecasting untuk hari Jumaat ni. Minta maaf Khamis tak sempat buat. Okay, so kita sambung hari Jumaat terus. Jadi apa goal nak buat hari ni? Kalau kita tengok semalam, follow arah, kita dah buat satu follow arah yang lebih fresh. Ini fresh follow arah. Okay, high shadow, low shadow kita marking. Bila dia buat fresh, bermaksud dia kena kekalkan momentum pada hari ni. Kekalkan momentum ni maksudnya kita nak dia continuously buat merah yang baru. Follow arah merah yang barulah. Maksudnya kita nak lukisan ni macam ni, siap, merah lagi. Junam lagi, merah, kekal momentum. Itu yang kita nak. Selagi dia tak sideway. So, target kita pada hari ni, kita ikut formula yang saya ajar. Daily, partner dia H1. Pergi time frame H1. H1 cari apa? Cari bearish. So, sekarang ni H1 dia dah buat bullish. Bearish dia on the way nak buat kejap lagi 6 minit. So, itu akan jadi H1 yang pertama kita. Kita akan instant sell jika H1 ni size dia ni daripada high shadow bawah 70 pip. 70 pip dan ke bawah dia ke atas ni kan. Korang kena tunggu pullback kalau korang tak belajar dalam kelas. Kalau korang belajar dalam kelas, korang akan pakai konsep filter. Filter kita akan buka M15, cari benda yang sama. Buka M1, cari benda yang sama. Senang cerita. Kalau tak pandai pakai tukar arah ni, korang nampak je H1 ni dia buat merah, korang pakailah confirmation apa-apa. Asalkan korang sell. Okay? Yang penting, high shadow ni sebagai risk kita. Jangan bagi dia break by bullish H1. Kalau dia break bullish H1 tu, dia dah break, dia korang kena tunggu H1 buka merah yang baru lagi. Faham? Maksudnya jangan bagi dia buat macam ni. Mana color? Color. Okay. So kita tak nak bagi dia naik, dia break buat bullish macam ni. Kalau dia buat macam tu, korang kena tunggu new bearish. Ni lah kita panggil tukar arah. Tunggu buat merah baru. Merah lah, bukan warna biru bang. Okay. Okay dah. Buat merah baru, kita sell balik. Risk masih sama. Ikut cara tu. So itulah forecasting kita pada hari ni. Dan Papa Zola kita kat mana? Ini adalah Papa Zola hari ni. So Papa Zola ni border. Kita nak bagi bila kita tekan sell tu, kita nak dia junam. Dan dia ni bukan setakat junam, biar dia junam berada di bawah Papa Zola. So masa tu daily tengah buat warna bearish pada hari ni punya daily pergerakan lah, current daily. Bila daily buat warna bearish, korang cari entry Papa Zola pula, korang sell lagi. Dan kita akan cuba try hold lah. Faham? So tinggalkan beberapa layer untuk korang hold. Dan baki-baki tu korang secure lah profit. Okay. Alright, so ini forecasting hari Jumaat. Salam junam insyaAllah. Semoga ilmu ni bermanfaat untuk korang. Siapa yang nak belajar lebih detail, korang boleh masuk kelas saya dekat bio. Okay. Kelas follow arah Papa Zola Prime. Itu adalah nama kelas kita sekarang ni. Sekarang ni student kita dah 360 orang. Baru buka kan. So kita nak korang enjoy. Bukan enjoy lah. Enjoy dan join the group. Hasil sama-sama kita dapat insyaAllah. Okay. So ni forecasting. Kita tengok jalan macam mana hari ni. Korang tengok lah sendiri kejap lagi. Apa-apa ikut risk report yang saya dah ajar. Teknik ni bukan teknik Holy Grail. Tapi kita tahu insyaAllah dia boleh pergi. Bye-bye semua. Assalamualaikum.